Ada orang dia mati ketika tengah selawat, tak dan mengucap, masuk syurga ke tak? Pula ada. Baik, dia kata ada seorang itu di tengah selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, mati. Okey, tak kata la ilaha illallah, masuk syurga ke tak? Jawabnya, dia tak ada kaitan dengan kata tak kata. Semua umat Nabi masuk syurga. Kena faham waktu dulu. Kita dah silap faham ni. Kita dah silap faham. Faham kita kat mana silap? Yang silap ni gini. Orang yang mati dia mengucap masuk syurga. Yang tak mengucap tak masuk. Tu silap. Nampak? Mati masuk mengucap masuk syurga. Itu betul lagi. Yang salah lepas tu, kalau tak ada mengucap tak masuk. Dia sendiri pula khabar makum kalapong. Salah tu. Faham? Nabi kata, iza hadartumul mayyita lakinuhu la ilaha illallah. Barang siapa hadir di tempat orang yang nazak dekat nak mati, maka ajarlah dia la ilaha illallah. Itu satu hadis. Okey, suruh ajar dekat nak mati. Hadis yang lain, man kana akhiru kalamihi fi dunya qaulu la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang last kali sebut di dalam dunia ini la ilaha illallah, masuk syurga. Faham? Jadi daripada inilah sunat talqin orang yang dekat nak mati. Faham tak? Sunat talqin. Talqin ni dalam bab agama ada dua. Satu sebelum mati, satu ba'da dafni, selepas tanam. Nampak? Dua-dua ni. Sebelum mati ijma' 4 mazhab. Sunat talqin la ilaha illallah. Yang selepas tanam lah tu, orang sini talqin tak? Talqin. Beratmu. Lepas tanam tu, 2 mazhab sunat, 2 mazhab tak sunat. Jelas. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, sunat baca talqin lepas tanam. Okey, mazhab Hanafi, mazhab Maliki la yusannu, tidak disunatkan. Jelas lagi. Boleh lagu tu. Jadi ada mana-mana ustaz mari ngajar haram talqin, tampuk tak muka dia. Nampak mari nak mengarut dah. Khilaf 4 mazhab, 2 mazhab sunat, 2 mazhab tak sunat. Tak tahu nak balak. Okey? Baik. Yang sebelum mati, barang siapa yang last sekali, akhir sekali dia sebut la ilaha illallah,